Jadi kepada rakan sahabat yang tonton video kita, mungkin dia akan berfikir, kenapa ni Malaysia menjatuhkan tika-tika anak? Sebenarnya tujuan menjatuhkan tika-tika anak ni tidak lain tidak bukan, ini adalah orang panggil proses. Apa itu proses? Proses untuk menanggalkan rumah-rumah yang lama supaya lebih membangunkan rumah-rumah yang baru. Sekiranya kita membiarkan lebih meninggalkan rumah yang lama, dia depan hari pula Malaysia panen, hasil panen akan menurun. Jadi Malaysia terpaksa membuat satu anjakan paradigma supaya hasil madu kita sentiasa padu dan baik. Maka dengan itu terpaksalah buat proses ini. Jelas ke tidak saya kita? Kalau jelas tarik jelas. Nampaknya lebih lemah. Kita tolong.